Assalamualaikum. Saya Ismail Medap dari Asosiasi Jompat. Okay, hari ni kita ada event bagi makan pada homeless. Sekarang kita tunggu siapa yang datang. Pada siapa yang datang, kita tunggu sekarang. Kita tunggu organizer. Mana punya organizer? Lambat gila kan. Seorang yang datang. Okay. Sekarang location kita sekarang ni dekat Petronas Tesco Ampang. Okay, lepas ni semua dah sampai, kita akan gerak dekat sekitar dataran Maybank dan Pasar Seni. Ni harap malam ni event kita menjadi lah. Dan samalah kita bawa aman. Ini kita akan buat satu program. Nama program ni Feed the Homeless. Feed the Homeless anjuran Republic of Ceras. Okay. Penyertaan sangat bagus. Ramai yang datang muncul. Kemudian ramai juga yang bawa sumbangan-sumbangan masing-masing. Terima kasih banyak atas kehadiran semua. Okay, malam ni program kita Feed the Homeless di sekitar Bandar KL. Bandar KL bertempat di sekitar dataran Maybank, Pasar Seni dan Segi College. Sekat situ memang kita pernah bekerjasama dengan Ikram, Pertubuhan Ikram Malaysia, dapur jalanan, buku titik jalanan dengan apa tu satu lagi saya lupa nama, Unggas Kuala Lumpur. Kita pernah bekerjasama, so kita tahu spot-spot tempat-tempat yang ramai homeless. So malam ni kita ajak ZFRC punya members untuk join sekali kita punya program malam ni. Okay. Jadi untuk Feed the Homeless ni kita akan tempatnya di dataran Maybank. Dataran Maybank tu kita anggap macam tengah-tengah lah. So daripada dataran Maybank ada yang akan ke Segi College dengan akan yang ada pergi ke Pasar Seni. Sebab kita ramai kan, so kita divide dua lah. Macam sumbangan-sumbangan pula ada yang banyak kan, macam Adi punya banyak kan. Maybe Adi boleh bagikan sikit-sikit. Saya pun tak ada banyak sangat, tapi boleh lah bagi sikit-sikit. Macam ada barang pasar tak? Nasi ke? Sensi kata nak bagi jamu tiaw lah. Ada kan? Yang tu kawan saya pesan, dia aktivis manusia ni lah. Kalau barang pasar ni memang tak digalakkan sebenarnya, tapi nak bagi boleh. Cuma bagi bagian pasar tu pada homeless yang tak tidur. Ni yang nampak sane, nampak okey kan. So barang ni kadang dia tu yang betul-betul gampang pun tak. Buang kapur je kan. Lepas tu kalau yang tengah tidur, homeless yang tengah tidur jangan kejut. Takut penagih. Biasa penagih ni kalau bangun ngamuk kan. Macam ibarat kau kejut kan tak bang? Tak. Dah ngamuk ni. Belum kejut dah ngamuk ni. Lepas tu okey, baju dia tak? Baju lama dia kan? Tak, baju semangat baju lama dia kan? Baju lama bagilah baju baru. Kalau baju tu nak bagi semangat dia, jangan bagi dia orang pilih. Kita nampak saiz dia orang berapa kan, dia sebagi je yang ada saiz tu, bagi je. Kalau perempuan pula hidung lagi banyak bawah, tu bagi kat perempuan. Islam lah kan, hidung. Lepas tu yang lain saya rasa sama je, sumbangan masing-masing kan. Biasa tak ada apa. Ada soalan tak? Soalan. Sebab kita ada motor, kita ada dengan kita kan. Yang motor tu nak motor parking dekat Pudu Raya. Pudu Raya yang dekat apa? Pernah datang Pudu Raya, yang turun Pudu Raya tu. Lepas tu ada parking motor kan. Dia parking kat situ kan. Lepas tu yang kereta akan park kat mana tu? Kereta Pudu Raya juga kat situ juga. Tengok kalau sebab tadi ada apa perhimpunan apa tu? Itu dia. Yang tu tengah jalan lagi tak tahu lah kan. Cepat dah pergi naik. Okey lah, dia gerak luar. So, semua ada dalam Ceras kan? Apa-apa kontak WhatsApp Ceras. Sila lu dalam WhatsApp Ceras kena culik Ada ke, yang bukan Ceras rogol ke bagi tahu. Kalau kena rogol ni kita filah.
Lepas 10 datang. Lepas lagi tengok. Siapa dalam pesan tu? Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu wa ala alihi wasallam. Allahu akbar alaina sallallahu alaina min fadli rahmatika bi rahmatika ya arhamar rahimin bi shukri wa sirri amri wa min tawaffi lisani wa li Allah rabbana bima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Okey. Serius yo. Ini cawat bagi lutut tu. Oi mai. Wei. Zaman time tu zaman tak pakai ni wei. Baru tu set tu. Baru tu pet dulu Anak ayam, anak ayam. Anak ayam. Sama-sama yok dulu kan. Sekarang kau tengok apa? Adi. Kita dua kita je. Kita yang ada barang. Tadi bye, kita dah sampai dekat Raya sekarang ni. Kita tunggu scammer Dave dengan Rin dengan siapa seorang lagi? Adi seorang lagi. Tak sampai lagi. Sebab kita orang tadi dekat bandar KL tadi kita jam sikit, so tak dapat nak follow kecuali motor lah, motor semua dah ada kat sini. So sekarang kita kumpul barang-barang dekat sini and then kita bagi sikit-sikit seorang. Kita gerak lah pulak masing-masing belakang sana. Okay. Tali. Kenapa banyak yang rapat tali? Tapi semua kita ke arah sana kan? Ke arah sana. Ke arah pasar seni. Oh, handphone. Oh, dah. Dah ada barang dah tu aku kan. Jadi begitu apa kelangannya? Okay. Start. Gerak dulu.
Jap. Bertahanlah wahai raksa, jangan kau terhenti. Berpautlah wahai nyawa, ini bukan mimpi. Saksikan dengan mata, rasakan dengan jiwa. Kau sedang tinggi, jauhnya kau terbang. Siapa sangka getir yang menghalang tak besar mana.
saya ingat balik juga lah sebab bagi tahu kalau aku bagi tahu memang nanti boleh ajak makan-makan dah. kita dah habis Feed the Homeless program kita malam ni. First day Kita minum kejap dengan semua yang apa yang hadir malam ni, yang menyertai program Feed the Homeless malam ni. Aku cari yang kesimpulan pada Kang nama program ni bagi saya berjaya lah. semua hitam ke apa, nama yang kita dah habiskan semua makanan yang kita bawa, semua sumbangan yang kita bawa, kecuali ada pampers yang tak siap tadi. Tak habis sebab apa, kita tak jumpa homeless yang ada anak semua. Dia ada jumpa satu, tapi bila kita pergi balik nak bagi pampers tu semua dah tak ada dah. So tapi makanan semua habis, baju pun ada sikit tinggal sebab saiz tak ada. Dan saya kira program berjaya lah. Terima kasih kepada semua yang hadir. Terima kasih kepada kawan-kawan daripada Republic of Ceras sebab menyertai program ni. Kita akan buat lagi program ni pada masa depan, insyaAllah. Awak jangan roti ya. salah timing.